面包啊，不是日本面包。没有，那解钱人啊。看，好漂亮。我们试看看。哦。他说我一半才得一半。他说感谢他才给他芒果。再看看。剥起来好不好？我剥好不好？我洗干净了。我一滴口就好。啊，本来这个如果压下去也不会很多哎。我喜欢吃那个焦西，有没有狗面包？很长那个，很长那个。长的那个，一个70块。硬邦邦那个喜欢。蒜香，蒜香。应该老人家不喜欢那个，因为它很长很硬，我们牙齿会断掉。很好吃。不要这样，太太，小心一点。那好不好吃？甜不甜？好甜吗？好甜哦。好香。菠萝面包. Nah, ini mas saya serampung ya. Ini di sini ono apa jenenge Lito. Ini sing menyuruh membuat resep ini adalah Liu Sang provokator. Kenapa kok dipanggil sang provokator? Yang kalau mengikuti video saya dari lama pasti tahu ya teman-teman. Kancing Tok Wan. Ya. Pan Wan. Oh, 吃饭不用太多lah. Nah, nyonya aku mau makan separuh mangkok. Seperti ini teman-teman. Kacang hijau, kacang berle. Nah, ini kenyangnya lama teman-teman. Kasih kuah. Nah. Mantap. Mantap jiwa. Kita lap ya. 有没有吃菜？刚才？高丽菜，留给他们吃了。对呀。哇，哎呦，不要！好吃好吃哎。这个是我的朋友送以前的。吃面包会肥啊！你没有啊？试看看呢。这个日本的面包。日本。你到那边？不是啦，这个是我的朋友送。因为以前太太送给他芒果，对不对？哎呦，什么牌子？没有看过。这个写什么？看看。是英文，我看不懂。这个下面不是英文了，太太。啊，下面也没有说什么。有。看一下，带一下，带一下。Ini roti dari Mbak Sri. 全脸啊。全脸。哎呀。哦，这个是全脸。哎呀，全脸面包啊。不是日本面包。没有，那解钱人啊。看，好漂亮。我们试看看。哦。他说我一半才得一半。他说感谢他才给他芒果。再看看。剥起来好不好？我剥好不好？我洗干净了。我一滴口就好。啊，本来这个如果压下去也不会很多哎。我喜欢吃那个焦西，有没有？焦西，一篮。姐姐常常去买的那一家面包，那个什么？哦，其实哈。我改天你去帮我买一个法国面包。很长那个，很长那个。长的那个，一个70块。硬邦邦那个喜欢。蒜香，蒜香。应该老人家不喜欢那个，因为它很长很硬，我们牙齿会断掉。很好吃。不要这样，太太，小心一点。那好不好吃？甜不甜？好甜吗？好甜哦。好香。菠萝面包。对呀，太甜了啦。我不知道哎，不是啦，我也还没吃。外面很像菠萝面包。它是黑糖吗？是不是黑糖？啊，太甜太甜。888走起，一个赞一个爱心，888走起，一个赞一个爱心，888。听不下去。对呀。你要去配这个，配这个汤。夏天哦，面包生意都不好。我是这样的。
好，一针啊第一粒哦。所以你一定要小心，为什么这样？它比较容易酸。这个还很新鲜。好，一针啊第一粒，中风固定让两支哦。来，加一。太太不要这样，太太会吐鼻了。不要了，这样，不要了。这样啊，放一个东西啊。一针加一，一束来。这样啊，这样没有看到，这样，比较不会吐，别这样。那么小啊，叫我看。他讲话，太太听不懂啊。这第三粒哦，一束加一，音哦，一束加一，音哦，来，第一粒，第二粒。 Manis wangi. 一三一四一五，第一粒、第二粒、第三粒、第四粒啊。Manisnya memang manis lah, oke lah. 来，也甜啦，但是不会那么甜，也不会啦，但是也甜。蒸出来拍出来。本来面包是这样哦。绿豆好不好吃？好吃。是看看会不会太甜？不会。这个我用梅花甜的糖，很健康的糖那个冰糖，一包200多块那个了。我放一点盐巴比较好吃。现在尝看看有没有烂。绿豆有没有烂？好吃吗？好吃啊。对呀，我们绿豆很好吃，对对。对啊，薏仁也很好吃。你明天不要。就早餐吃这个。你不要再加热了。这样早餐让他腿饼吃这样而已。这个有淀粉也有，蛋白质也有，素的蛋白质，对对，算很健康对老人家是不是？是吗？地瓜叶要吃啊。明天也要地瓜叶。明天早上也要地瓜叶。是。对。还有鸡蛋。不要。不要鸡蛋。大家都很会听话的，人家说要吃这个对身体好，大家都马上吃这样。刘上说，吃绿豆对身体好，赶快吃这样。吃干净啊！阿公的阿公的爸爸也喜欢吃这个，都是夏天都吃这个。哦，夏天我们要吃绿豆。该豆，哎，很冷，为什么？排毒，我们的排毒会出来。哎，毒素会跑出来。吃这个一个，那个晚一点吗？晚一点也可以。刚刚好用那个扣啊，给他包这个薏仁哈。给谁？我媳妇就会吃。他刚才不讲，我也不知道，他都很挑。哎，他这个东西让他吃。来，这一半走起，来，小鱼啊。等一下，如果不够还吃进哪？Nasi Masya Allah 37 derajat ya. Cái cái khởi hở. Cái cái hở y bản. 这个也不能吃。这个为什么说好吃啊？真的好吃。没有苦吧？没有。哦，还好。Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Cahayu, semangat. Sekarang sore hari, matahari ini masuk ke sini teman-teman. Padahal ini sekitaran jam 5:30 ya. Mari kita lihat. Hari ini masak apa yuk? Masak yang simple, mudah, dan gampang juga sederhana ya. Hari ini ngoseng pare, terus numis daging sapi, sama numis pancit jautan. Pancit jautan itu tomat yang ditumis sama telur. Gampang banget, mudah, dan sederhana. Kuah kemarin masih ada, tadi siang juga masih ada bubur. Kegiatannya setiap hari ya seperti ini teman-teman. Yang namanya kerja ikut orang, yang namanya sore ya masak.
Siang itu kita jarang masak ya, paling masak untuk salon. Kalau pagi cuman masakin untuk sarapan nyonya. Nah, ini tomato. Nggak usah dialupi. Motong sesuai selera ya. Kalau nyonya aku suka lembut. Apa-apa suka lembut di blender sekalian. Biasanya suruh ngalupin, tumben hari ini enggak.这个番茄比较不好吃的，太太。它是不是比较便宜，后来不好吃？它的里面是波那个的，是不是因为便宜？结束。Oh, for your information ya teman-teman. Sekarang harga tomat lagi murah. 600 gramnya itu 40 NT, kisaran 20.000 rupiah. Ini nyonyaku beli di bakul sayur yang ada di sebelah McD, yang ada di bawah kayak gitu, lesehan tanah. Tapi kurang bagus teman-teman, biasanya itu bagus gitu ya. Ini kayak yang semacam kering gitu loh. Nyonya aku suka diracang yang lembut, sebenarnya tak blender pengen nih. Aku takut beliau emosi jiwa. Lagi sensitif, memancing emosi, amarah dan angkara murka. Kalau aku tambahin garam ya. Sampai hitam semua. Tambahin bawang putih ya. Cara masaknya itu macam-macam teman-teman, tergantung ke selera masing-masing. Ada yang simple, lebih simple. Tambahin minyak, bawang putih. Aku nyalain sedot asap ya, biar nggak kecium kemana-mana. Masak itu tergantung ke selera majikan ya teman-teman. Masak vanjik jautan itu yang penting itu ada tomat, ada telur, sama daun bawang. Intinya mau ditumisin bawang putih atau enggak itu tergantung ke selera masing-masing. Kalau saya suka rasa bawang putih ya, lebih enak menurut saya loh ya. Aku masukin telur. Mau diangkat dulu ya silahkan, ora tak angkatnya aku. Jangan khawatir ya, bawang putih gosong atau apa. Telurnya nggak usah terlalu garing, nyonya nggak suka. Langsung aku masukin. Bismillah. Nah, ini mau tak tutup ya teman-teman. Nanti setelah ditutup baru ditambahin bumbu lainnya. Karena nyonya aku suka yang bener-bener empuk melonyok seperti itu. Jadi turut ya, tak tutup dulu, tak ungkep. Aduk ya teman-teman. Nyonya aku tuh nggak suka kulit ininya teman-teman. Aneh kan? Tambahin daun bawang. Nah, secukupnya ya. Gula. Nah, garamnya sidik aja. Nanti micin. Nah, tinggal diaduk-aduk. Insya Allah empuk teman-teman. Nyonya suka yang belek kotrok seperti itu. Turuti ya. Masak itu sesuai request majikan. Suka apa ya dimasakin. Oke lah.
Nah, ini pancit jautan, teman-teman. Tomat tumis telur. Tadi ya. Paria. Terus pada pulang makan. Nggak tahu jam berapa tiba-tiba pulang. Ini aku nulis nomor. Soalnya ya termasuk lauknya itu terpenuhi ya. Ono daging angsa mbokku beli. Ono pancit jautan, ono kuah, ono bubur. Ini tuh pare ini wah ini pare salad. Pertama ini mau dibikin salad, diirisin, dikasih es, ditaruh direndam kayak gitu supaya crunchy kayak gitu. Tambahin bawang putih. Daun bawang. Tambahin minyak. Bawang putih. Pak teri. Ini ditumis sampai garing ya, sampai harum. Tambahin imsia teman-teman, lalu sugar, aku minta ikan terinya sampai yang agak gosong ya, sampai garing. Tambah godong bawang. Nah, yo Kang Cis用猪油啊。随便油都可以的。我有下这么久还这么硬？可以，不过什么？有没有？过不过？这个比较很怎么样？比较久，会烂这样的。不会烂对对。会。会吗？但是如果我们杀很久，它变黑哦，不漂亮哦，变黄色。这个本来就是这个花。它生的本来它要杀了，对对，杀了它比较绿漂亮，杀的时候它变不漂亮。很喜欢吃这个。对呀，他跟我一样喜欢吃。这个还有那个呢？昨天他买过那个还有啊。昨天这个是什么？哦坏。哦，这，哦，好酷对对，好可怕。为什么不买白色？